Mami, bila nak balik? Itu soalan paling meruntun hati bagi Farah Ismail, seorang ibu kepada 5 anak yang kini sedang menjalani hukuman di Pusat Koreksional Batu Gajah. Dan selepas 2 tahun terpisah akibat kesilapan masa lalu, dia akhirnya berpeluang memeluk erat 4 daripada zuriatnya dalam satu lawatan khas sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Suasana pilu dan penuh emosi menyelubungi pertemuan tersebut apabila rindu yang dipendam selama bertahun-tahun akhirnya terlerai di sebalik tembok penjara. Sebaik wajah anak-anak kelihatan dari jauh, air mata Farah terus gugur kerana tidak dapat menahan sebab selepas terpisah lama dengan permata hatinya itu. Perasaan tu sedih lah, memanglah sedih kan, sebab tak raya dengan diorang, tak dapat penuhkan apa yang diorang nak. Macam baju raya macam orang lain kan. Orang lain yang nak kena, maksudnya orang lain nak kena kongsikan kasih sayang dekat untuk anak saya kan. Saya nak ucapkan terima kasih untuk dekat family mertua saya lah. Mak mertua saya yang dah tua, umur 80 tahun, sanggup jaga anak-anak saya, kakak ipar saya. Walaupun kami dah tak, saya dengan bekas suami saya tu dah tak ada apa-apa, tapi diorang sanggup jaga anak-anak saya. Wanita berusia 28 tahun ini mengakui kesilapannya memilih jalan salah akibat desakan hidup selepas bercerai sehingga menyebabkan dirinya kini terpisah dengan keluarga. Di sebalik tirai besi, Farah kini berusaha memperbaiki diri dengan mengikuti pengajian tahfiz dan berazam untuk memulakan kehidupan baharu demi masa depan anak-anaknya. Situasi sama turut dirasai oleh Fatin Nasuha Abdullah yang sanggup berbelanja RM200 untuk perkhidmatan e-hailing dari Sungai demi membawa anak-anaknya bertemu ayah mereka. Duit tu kita boleh cari, tapi yang lain, yang momen-momen macam ni kita susah nak cari. Dia tak tahu yang ke depan nak jadi apa kan. Mana tahu kok nanti sebelum dia keluar tu umur saya tak panjang ke apa kan. Kita tak tahu kan. Sejak suaminya ditahan, Fatin terpaksa berdikari menyara 5 anaknya yang masih bersekolah dengan hasil jualan nasi lemak secara sendirian. Bagi keluarga ini, Syawal tetap terasa sunyi tanpa kehadiran ketua keluarga di rumah. Namun, pertemuan singkat ini sudah cukup menjadi hadiah raya paling bermakna. Pengarah Pusat Koreksional Batu Gajah Penolong Komisioner Penjara S. Tanabal menerangkan bahawa program outreach korektif ini adalah usaha untuk memberi peluang kedua kepada banduan untuk berubah. Saya rasa sangat gembira apabila saya nampak family datang peluk isteri, suami dan sebagainya dengan menangis. Dan kita pun boleh mengalir air mata kalau kita tengok betul-betul. So ianya satu program yang kita rasa bagus dan saya sangat gembira untuk menjayakan program ini demi masa depan banduan-banduan yang telah melakukan kesalahan. Pada tahun ini, seramai 15 banduan terpilih telah diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan ahli keluarga dalam satu majlis yang diadakan di luar pusat tahanan tersebut.